Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini berapa hari bulan? Hari ini 2 hari bulan 6 tahun 2020. Kita dalam hari yang ke sama ada 9, 10 Syawal macam tu lah. Okey, so bagi rakan-rakan yang nak mendaftar Hello Gold. Okey, macam mana nak daftar Hello Gold? Yang pertamanya kena pergi dekat Google Play Store. Yang ni yang Android, dia Play Store lah, ataupun Google Play ya. Okey, klik kat situ. Lepas tu dekat atas ni type Hello Gold. Ni Okey, type Hello Gold. So ambil yang ni. Okey, so saya memang dah install. Jadi dia akan muncul dekat kita punya depan ni, display depan ni. Okey, kalau kita tengok, okey, dia akan muncul macam ni. Okey, then kita klik. Okey, dia akan buka Hello Gold. So dia suruh minta kita pilih sama ada kita nak pilih Malaysia ataupun bendera Thailand. So kita pilih Malaysia. Pilihlah bahasa Melayu ataupun English. Saya pilih bahasa Melayu lah ya, senang. Okey, beli emas. Daftar sekarang dan beli emas kadar terbaik bila-bila masa di mana jua. Okey, boleh baca direct lah. Simpan emas grade pelaburan 99.99% yang telah diaudit. Okey, harga emas secara langsung dikemas ini setiap 5 minit. Dijamin selamat, dijamin ya. Semua data dan urus niaga pelanggan dilindungi oleh teknologi enkripsi terkini dan berlandaskan syariah. Okey, yang ni yang paling penting. Okey, so dah baca semua tu, kita boleh klik daftar. Okey, jom kita bermula. Masukkan alamat email. Okey, email, pastikan email korang yang aktif, yang boleh buka, yang ingat password ya. And then kata laluan ni ciptalah kata laluan apa-apa saja. Maksimum 8 askara. Okey. Apa huruf lah tu ya. Lepas tu kliklah yang ni kan, kena tick dekat sini. Alright. And then barulah type klik dekat teruskan. Okey, tunggu dia proses dulu. Okey. So notifikasi, klik sini untuk semak mesej baru, promosi, maklumat dan lain-lain. Okey, dia akan hantar notes dekat sini. Gambar loceng ni kalau ada naik 1 ke 2 ke, maksudnya dia ada hantar lah apa-apa maklumat. So kena alert kat sini. Jadi emas yang baru saya kumpul tak ada lagi sebab saya baru buka, jadi 0.00 gram. Okey, so emas hari ni harganya 234. Ni harga dekat Hello Gold lah ya. Harga dekat Hello Gold. Alright. So bersedia untuk matlamat pertama anda? Okey, so boleh bacalah. Okey. And then kalau you all nak daftar Hello Gold, ni untuk kita beli kan, korang boleh klik dekat jemput rakan ni. Macam saya, sila selesaikan pendaftaran untuk menghantar jemputan. Sahkan email anda. So kita sahkan email dulu. Kita buka email kita. Saya fork ke? Tak ingat. Okey, mana I punya Yahoo. Okey, buka email dulu. So kita tengok tengok email. Okey, email daripada Hello Gold. Kita buka email ni. Okey, tengah buka. Okey, kuatnya radio. Alright, so kita sahkan. Okay, klik sahkan ni.
Okay, email dah verify. Your email has been successful verify. You will now get notification email for all of your future transaction. Okay, so kita pergi dekat apps tadi. Ini apps Okay, alamat email. Okay, dia minta kita masukkan lah sebab dah sahkan. Okay. Okey, jadi dia minta kita masukkan nama penuh. Okey, masukkan nama penuh. Lebih selamat kita masukkan nama kita seperti tally dengan nombor akaun bank kita. Nama ikut kad IC. Okey, jadi yang ni masukkan IC. Betul je 1% 8. Okey. Masukkan nombor telefon. Okey, 017 974 0696. Alright. Okey, so kita teruskan. Okey, kita tunggu kod yang dihantar ke nombor telefon kita. Okey, dah masuk dah. 893155. 893155. Okey. Alright. Semuanya dah bersedia. Alright. Pengeluaran tunai yang lancar. Hantar dan terima emas. Tebus bar emas fizikal, tingkatkan had transaksi. Okey, so kita teruskan. Alright, so itu je lah itu sahaja. So kalau kita tengok dekat bawah ni, sebab saya pun masih lagi baru. So kita tengok apa yang ada dekat rekod, ganjaran, and then profile. Rekod ni transaksi lah. So tak ada transaksi lagi, dia tak ada apa-apa. Ganjaran. Okey, ganjaran. Kalau korang nak daftar Hello Go ni kan, korang silakan masuk kod jemputan saya ni. Allah. Ni. Allah. Ni 08DQ1. Okey. So kita boleh klik kongsi dekat situ, pautan disalin. Okey, dapatkan emas RM5 kalau kita kongsikan kod daftar kita pada orang. Okey. Itulah dia. Korang nanti nak isikan kod saya, isi kat sini, masukkan dekat sini Okey. Ni masuk kat sini. Kod saya tu masukkan dekat sini, and then klik guna. And then klik perkataan guna. Okey. So dekat profile ni, okey. So kita boleh masukkan kita punya gambar dekat sini. Bolehlah pilih ambil foto yang mana saja. Okey, ni nombor akaun saya lah di Hello Gold. Right. So kita boleh klik satu-satu, kita boleh tengok tukar ke pro ni. Untuk tukar ke pro tu kita kena isikan maklumat identiti, pengesahan semualah. Banyak lagi lah ya. Okey, so kita boleh klik tengok lah. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Nanti ada apa-apa nanti saya buat video, next video. Okey, alright. Untuk korang, bagi korang yang nak simpan ataupun nak kumpul emas ataupun nak buat investment sebenarnya dengan trading gold, saya ada satu tempat yang memang menarik untuk buat trading gold ni. Tapi modal dia kecil, saya rasa mampu milik lah. Minimumnya adalah RM100, di mana setiap bulan dapat RM10. RM10 tu hadiah syarikat bagi. Hadiah syarikat bagi RM10 setiap bulan selama 60 bulan. Means 60 bulan adalah 5 tahun.
kan. Okey, lepas pada 5 tahun tu dah habislah kita punya kontrak. Okey, jadi itu kalau maksudnya kita dapat RM10 setiap bulan tanpa kita perlu buat apa-apa. RM10, RM10, RM10. Kalau nak kira, kalau kita simpan 100 dapat 600 lah, lebih kurang kan. Okey lah kan. Lepas tu kalau dia minimum dia sehingga 1000. Minimum satu akaun adalah sampai 1000 sahaja. RM1000 Malaysia. Jadi sebulan kita dapat 100. 100 selama 60 bulan. Okey, kalau siapa-siapa yang nak bolehlah. Boleh kontak saya, boleh hubungi saya 0179740696. Dan juga kalau korang ada duit lebih banyak, nak invest, nak buat investment banyak, ada duit kepuk-kepuk lah kan, tapi tak tahu nak invest kat mana, tempat yang genuine, yang boleh, yang selamat. Dekat sini memang selamat, insya-Allah selamat. Modal dia 2,000, modal dia 2,000 sehingga 1 juta. Kita boleh invest dan kita akan dapat tiap-tiap bulan juga sebanyak 10% daripada modal yang kita masukkan. Okey, kalau 2,000 akan dapat 200 lah sebulan. Kalau kita masukkan 5,000 dapat 500 sebulan. Kalau kita masukkan 20,000 kita dapat 2,000 sebulan. Dan kontrak ini yang 2,000 hingga 1 juta ni, kontraknya hanyalah setahun saja. Setahun saja. Dan kalau tak silap saya lah, lepas habis setahun kita nak renew balik boleh. Kita akan dapat balik kita punya modal. Kalau tak silap saya lah yang ni, kita dapat balik kita punya modal. Nanti saya verifykan balik yang ni. Okey, kalau siapa-siapa yang berminat boleh hubungi saya lah. Tadi jugalah. Okey, itu saja. Bisnes ni masih lagi baru start saja, awal tahun 2020. Ya. Okey, bagi siapa-siapa yang memang tegar investment, memang kaki invest tu, boleh segera hubungi saya. Okey, alright. Dan syarikat ni cara nak bayar dia adalah dia gunakan Hello Gold untuk cara pembayaran bonus melalui Hero Gold. Sama ada kita nak emas ataupun kita nak duit, kita boleh dapat melalui, maksudnya Hello Gold ni adalah satu medium pembayaran kepada kita. Okey? Okey, next time kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin daripada saya.